Pernahkah anda terfikir kenapa RM1 Malaysia boleh bernilai berpuluh ribu rupiah Indonesia? Adakah ini bermakna ekonomi Malaysia lebih kukuh daripada Indonesia? Dalam video ini, kita akan menyelami faktor-faktor yang mempengaruhi nilai mata wang dari dasar kewangan hingga kestabilan politik. Ikuti kami di Perisik Bawah Bayu untuk memahami rahsia di sebalik perbezaan nilai ringgit dan rupiah. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar tidak terlepas video-video menarik kami yang seterusnya. Kenapa RM1 Malaysia, RM, boleh bernilai berpuluh ribu rupiah Indonesia, IDR? Pada masa ini, $1 Amerika, USD, bersamaan kira-kira RM4.40, tetapi lebih kurang RM16.800. Ini menjadikan ringgit nampak lebih kuat daripada rupiah. Tetapi, apakah sebenarnya yang menentukan kekuatan atau kelemahan mata wang sesebuah negara? Apa itu nilai mata wang? Nilai mata wang ialah berapa banyak mata wang sesebuah negara bernilai apabila ditukar kepada mata wang lain, seperti dolar Amerika. Nilai ini sentiasa berubah-ubah kerana bergantung kepada permintaan dan penawaran di pasaran, serta faktor ekonomi dan politik. Jika ramai orang dan pelabur dari luar negara mahu menyimpan atau menggunakan mata wang sesebuah negara, nilai mata wang itu akan meningkat. Jika keyakinan terhadap ekonomi negara itu menurun atau terlalu banyak mata wang dicetak tanpa kawalan, nilainya akan jatuh. Mengapa ringgit lebih kuat berbanding rupiah? 1. Dasar kewangan dan kawalan inflasi. Bank Negara Malaysia sentiasa mengawal kadar faedah dan jumlah wang dalam ekonomi. Jika inflasi rendah dan ekonomi stabil, nilai ringgit lebih mudah dikekalkan. Ketika ini, inflasi di Malaysia sekitar 1.4%, antara yang terendah di rantau ini. Kedua, aliran masuk wang asing atau pelaburan. Malaysia lebih banyak menarik pelabur luar dalam sektor teknologi dan kewangan. Ini bermakna lebih banyak dolar Amerika ditukar kepada ringgit. Jadi permintaan meningkat, nilainya pun naik. Ekspor dan ekonomi negara. Malaysia mengekspor pelbagai jenis barangan seperti elektronik, gas asli dan minyak sawit. Ekonomi yang pelbagai ini lebih tahan daripada perubahan pasaran. Indonesia pula masih sangat bergantung kepada komoditi yang harganya boleh berubah-ubah. Bila harga jatuh, hasil negara pun menurun dan nilai mata wang turut terkesan. Apa implikasinya kepada rakyat biasa? Kos barangan import dan perjalanan. Mata wang yang lebih kuat seperti ringgit menjadikan barangan import seperti telefon, kereta atau barang keperluan dari luar negara lebih murah. Rakyat Malaysia yang melancong ke luar negara juga lebih beruntung kerana kuasa membeli mereka lebih tinggi. Sebaliknya, rakyat Indonesia perlu membayar lebih untuk barangan luar kerana rupiah lebih lemah. Ekspor dan sektor perdagangan. Namun, bagi pengekspor, nilai mata wang yang lebih rendah seperti rupiah sebenarnya membantu. Barangan mereka lebih murah dan lebih laris di pasaran antarabangsa. Ini baik untuk syarikat dan pekerja di sektor ekspor. Malaysia perlu menjaga keseimbangan. Jika ringgit terlalu kuat, produk Malaysia mungkin terlalu mahal di luar negara. Nilai mata wang bukan semata-mata soal siapa lebih kaya. Ia bergantung kepada banyak faktor, termasuk dasar kewangan, kestabilan ekonomi, inflasi dan aliran pelaburan. Ringgit Malaysia ketika ini lebih stabil dan bernilai tinggi kerana kawalan inflasi yang baik, pelaburan asing yang kukuh, serta ekonomi yang lebih pelbagai. Namun, Indonesia juga sedang membangunkan ekonominya dengan pesat dan tidak mustahil satu hari nanti rupiah akan menjadi lebih stabil dan kuat. Sebagai rakyat, penting untuk kita fahami bagaimana ekonomi negara berfungsi, kerana semuanya
dari harga barang hinggalah kepada nilai gaji, berkait rapat dengan nilai mata wang negara kita. Terima kasih kerana menonton. Jika anda suka dengan video ini, tekan butang like dan kongsikan dengan rakan-rakan anda. Jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loceng notifikasi agar anda tidak terlepas video-video menarik kami yang seterusnya. Jumpa lagi dalam video akan datang di Perisik Bawah Bayu.